Models melaporkan dari TV Passion Sabah. Hari ini, 26 Jun 2026 akan berlangsungnya majlis sentuhan kasih 10 Muharram di Dataran Sabah. Program ini diadakan bagi menyantuni anak-anak yatim serta menyemai nilai kasih sayang, keperhatian dan semangat berkongsi dalam kalangan warga sekolah. Jom kita saksikan. Semoga program sentuhan kasih 10 Muharram ini dapat diteruskan lagi bagi menandakan keprihatinan dan kasih sayang terhadap mereka yang memerlukan. Sekian sahaja daripada saya melaporkan daripada TV Passion Sabah. Ingat, mata kami, cerita anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.